kau ada Mac dan iPad, kau sebenarnya dah ada dua monitor. Tapi ramai yang tak tahu lagi benda ni. Dan brother ni tanya macam mana nak connectkan Mac mini dan juga iPad. Dan ini cara bagaimana nak jadikan iPad sebagai second monitor guna sidecar. Apple ID mesti sama. Wi-Fi dan Bluetooth on. Dekat Mac pergi ke control center, pergi ke screen mirroring, pilih iPad terus jadi extended display. Kalau kau nak lagi stabil, especially buat editing heavy, guna kabel Type-C direct ke iPad. Connection dia lagi smooth, hampir tak ada delay. Features ni bukan untuk Mac mini je, MacBook, iMac, Mac Studio pun boleh juga guna asalkan dia support sidecar. Aku guna iPad sebagai monitor untuk color grading sebab warna display iPad ni hampir sama dengan warna iPhone. So bila aku shoot video, aku grading gunakan monitor iPad. Aku dah boleh agak warna akhir video tu macam mana bila orang tengok dekat phone. Dalam Apple ecosystem ada 3 benda yang kau kena tahu. Universal Control. Mouse dan keyboard Mac boleh control iPad terus. Drag file terus masuk. AirDrop, transfer file video 4K laju, tak payah kabel. Hand off dan clipboard. Copy dekat Mac, paste dekat iPad. Sambung kerja tanpa henti. Workflow memang jadi laju gila kalau kau content creator. Dari segi kelebihan, kau tak perlu beli monitor mahal yang harga sampai ribuan ringgit. Display iPad memang color dia lebih accurate berbanding dengan monitor yang biasa. Untuk aku yang buat color grading, apa yang aku nampak dekat iPad hampir sama dengan apa yang audience nampak dekat phone mereka. Setup aku pun nampak clean, wireless, tak ada wire yang berselirat, guna kabel pun cuma satu je. Tapi kelemahan dia, kalau guna wireless memang akan ada sedikit delay. Tapi untuk kerja berat, aku memang akan gunakan kabel bagi dia lagi stabil. Kau dah pernah guna iPad jadi second monitor ke belum? Kalau belum, kau kena cuba sebab nanti kau akan tahu beza dia. So korang wajib follow aku sebab aku tahu semua mengenai Apple.